Saya ada satu pengalaman baru ni dengan satu ustaz. Dia handle satu orang yang nak digantung. Orang yang nak digantung ini adalah orang yang bunuh orang. Orang yang dia nak gantung ni adalah orang yang bunuh orang. Allahu Akbar. Bunuh dengan pembunuhan yang dahsyat dan mengerikan. Paling dahsyat, kata ustaz ni kat saya, paling dahsyat orang yang dia bunuh tu, yang bunuh orang ni adalah seorang perempuan. Dia perempuan, dia bunuh orang. Dia perempuan, dia bunuh orang dengan pembunuhan yang sangat ngeri dan menakutkan. Bila dia tahu tarikh dia nak mati, dia jadi serupa tikus takut orang. Duduk dalam bilik kurungan, hujung penjuru, jadi tak tentu hala. Sat lagi ambil baju buang, sat lagi ambil baju pakai, sat lagi ragas dinding tengok kau ada cahaya nak lari keluar, sat lagi menjerit, sat lagi panggil nama Tuhan, sat lagi panggil nama apa dia tak tahu. Bila ustaz ni tengok kelakuan dia yang tidak nampak, jadi macam orang tak tenang. Depa dekati dia, suruh dia sebut nama Allah, sementara hari nak gantung tu nak sampai, sebut nama Allah. Dia ni satu orang yang bunuh, boleh bayang satu perempuan boleh bunuh orang ni kira. Tak usah tanya lah hidup dia macam mana. Ajar pelan-pelan dia boleh sebut nama. Dalam banyak-banyak nama Allah 99 tu, yang lekat di lidah dia satu aja, ya Allah, ya Allah. Lain tak lekat. Habaq Rahman tak lekat, Habaq Rahim tak lekat, Habaq apa tak lekat, satu aja lekat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Daripada berkelakuan aneh, nak menunggu hari-hari dia nak digantung, disebut Allah, 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 Allah. Dengan kalimah Allah tu doa sah dia, sampailah pada peringkat dia reti cari telkom, pakai kenal sejadah, ambil ayat semayang, menghadap kiblat. Dia minta satu sebelum dia kena gantung, dia nak jumpa anak dia sebelum dia kena gantung. Pihak penjara usahakan bagi dia jumpa anak dia. Bila jumpa anak dia, dia peluk anak dia. Dia kata kat anak dia, mama minta maaf, mama banyak dosa, mama tak tunaikan hak hampa, mama pun terlupa dengan dunia ni, mama pun terlupa, semua terlupa. Bila anak dia peluk dia kata kat anak dia, cakap sepatah. Anak dia kata kat dia, nak cakap apa? Dia kata cakap sepatah, habis tak ada pun panggillah mama. Anak dia kata nak dengar ke? Dia kata nak dengar. Anak dia kata kat dia, dalam dunia ni, manusia yang tak layak dipanggil dengan perkataan mama, hang ni lah manusia tak layak dipanggil dengan nama mama. Masalahnya hang buat mencederakan hati kami, merosakkan kami ni. Kalau ada menatang tu hina, hang ni lagi hina pada menatang tu. Dia bila dengar belak, biji mata jadi kerah, air mata duk turun. Anak dia kata, demi Allah, apanya aku, kalau Allah nak bagi hang masuk neraka, kami adalah orang yang bersetuju dengan Tuhan, buang dalam neraka. Hang tak layak dipanggil mak. Ustaz ni dah cerita kat saya pengalaman dia handle kes kawan ni sebelum kawan ni kena gantung. Bunuh orang dosa bukan dosa kecil, dosa besar bunuh orang. Tapi berapa kali kita nak sebut ayat ni, Allah Ta'ala kata Nabi ibadi, sampaikan pada hambaku, aku pengasih, aku pengampun. Pasal itu ahli sunnah tak boleh menghukum orang itu masih hidup, ahli nerakakah dia, ahli syurgakah dia. Bukan hak kita, itu hak Allah. Hatta dia dah mati dengan maksiat, apa pendirian ahli sunnah? La tasubul amwat, tak boleh cerca jenazah dia. Kenapa tak ada cerca? Kalau dia ahli maksiat, balasan Allah untuk dia. Kalau Allah ampun dosa dia kerana perkataan kita dalam solat jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu, maka dia selamat daripada azab di atas lidah kita juga. Anak ini tak memberi ruang kemaafan pada ibu dia. Sampailah hari dia nak digantung,
Dia tanya kepada ustaz tu, dia kata, ustaz, anak saya mai dak? Anak saya mai dak? Ustaz tu kata, puan, tak usah duk ingatkan anak lah, ingat ke Tuhan lah. Kita nak balik bertemu Allah ni. Dia keluarkan perkataan akhir daripada mulut dia. Dia kata, rupanya belah anak, dia kata, macam telan duri masuk dalam hati dia. Kita ni belah anak macam telan duri masuk dalam hati. Duri itu cucuk hati kita. Walaupun duri itu cucuk, dia kata, namun sebagai mak ni tak pernah kecil hati dengan anak. Tapi hari ni dia teringat, dia kata dia bunuh orang. Tentu dah tak ada orang nak maaf dia. Tentu tak ada orang nak maaf dia. Semua orang hina dia. Maka masa dia duk sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah ni, dia punya ingat satu aja. Ramai-ramai orang kutuk dia, laknat dia. Bila dia mati, anak dia lakuk nak kata, ya Allah, ampunlah dosa mak aku. Tapi dia kata hari ni dia kehilangan suara itu dia. Hari ni dah tak ada orang dah nak ampun dia. Tuhan pun tak akan ampun, orang pun tak akan ampun, anak sendiri pun tak akan ampun. Dia kata, kak ustaz, di mana nasib saya ustaz? Dia bertemu Allah. Di mana nasib saya? Ustaz tu kata, puan, tak usahlah duk ingat tu semua, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Gantung dia. Dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah pun tak boleh. Dia hanya boleh sebut la ilaha Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai hari dia digantung, patah tengkuk dia, hanya yang keluar Allah daripada mulut. Ini nama dia Allah itu Ghafurur Rahim. Belum tentu perempuan jalang yang duk menjalang diri daripada di lorong-lorong maksiat, belum tentu mereka mati tak dapat rahmat Allah. Belum tentu. Kerana itu, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada semua orang ayat-ayat Allah, bahawa Allah mengampun mereka. Allah mengampun. Satu orang yang bunuh orang, satu orang yang buat syirik kepada Allah, satu orang yang zina sekalipun, tetapi di akhir umur dia, dia nak panggil Allah tanpa putus asa, walaupun sebesar Jabal Uhud 20-30 kali ganda besar dan berat Jabal Uhud, tidak ada masalah. Tuhan nak beri keampunan kepada hamba. Kerana itu Rasulullah membaca ayat Al-Isra 18. Allah kata, man kana yuridul ajilah, sesiapa yang nak dunia sangat, buru dengan dunia. Buru dengan dunia ni maksud apa? Akhirat dia tolak masuk dalam parit. Dia tak mau dengar pasal akhirat, tolak masuk dalam tong sampah. Jijak nama-nama agama ni semua. Dia kira al-ajilah, dunia ni matlamat hidup dia. Kalau itu stand hidup dia, kata Allah, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami akan tunaikan kehendak dia. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, akhirat esok kami hampak kepada dia hamparan neraka Allah. Mudah-mudahan ini adalah sikap dan sifat orang-orang kafir, bukan orang Islam. Mudah-mudahan ini sikap orang kafir, menolak akhirat ini orang kafir. Mudah-mudahan orang Islam ni macam mana sibuk pun, dia ada masa nak sebut nama Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang Islam ni macam mana fasik sekalipun, dia ingat juga sikit kepada akhirat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan orang Islam ni macam mana jahat dia, macam mana teruk dia pun, ada hari dia menyebut nama Allah dengan ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi alasan Allah nak rubah hidup dia pada masa-masanya akan datang. Kata Allah Ta'ala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yuha wa huwa mu'min, sesiapa yang menghendaki habuan akhirat, wa sa'a laha, dan dia berusaha ke arah akhirat, kata Allah, dalam keadaan dia mukmin, maka kata Allah Ta'ala, kana sa'yuhum mashkura, usahanya itu akan menggembirakan dia dunia dan akhirat. Allah Akbar.